Mudah baca Al-Quran Al-Karim. Sama-sama kita menyemak dan baca pada muka surat 446. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Beri dua di bawah bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal adalah alif, atas di kepala sad. Maka berlakulah perubahan disebut sebagai hukum nun iwad. Itulah baris dua akan menjadi baris satu. Bizinatin jadi bizinati. Kemudian dijelmakan nun baris bawah bizinatinil kawakib. Kalau kita tak perasan tu tak apalah, cuma membina pemahaman tersebut supaya kita peka. Dan bila kita perasan, kita patah balik sekiranya kita silap pada bacaan pertama. Ini tanggungjawab kita untuk memastikan setiap baris dua, baik di atas, baik di baris dua di bawah, baik baris dua di depan, bila bertemu dengan hamzah wasal, alif pada kepala sad ni nama hamzah wasal, maka perubahan itu hukum untuk menjadikan nun iwad itu berlaku. Baru sempurna di sudut bacaannya. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. Ini satu lagi ilmu, itulah ada tanda panjang. Ini ketika waqaf dua saja walaupun ada tanda panjang, kerana dia adalah mad asli yang bertemu hamzah ketika bacaan sambung. Jadi bila kita waqaf, dua harakat saja kita baca. Amman khalaqna, dua harakat. Bunyi na tu maknanya dua harakat tu. Kalau tak ada harakat, dia tak bunyi langsung. Sambung 4 atau 5, iaitu hukum mad jaiz munfasil. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Ba ni ada mim kecil bawah dia, sekiranya sambung jadi bunyi mim. Sebab tulisan mim kecil ni adalah sebenarnya asal dia baris dua di bawah. Tak kisahlah dia kalau ke atas ada mim kecil, maknanya itu baris dua di atas. Kalau dia bentuk waw, baris dua di depan. Di sini adalah ketika sambung wasal, maka dibaca dengan bunyi mim. Itu hukum mad, itu hukum iqlab. Sebab ada juga yang waqaf lazibim. Lazibim salah lah, lazib. Jadi abaikan simbol tu kerana waqaf. Bal ajibta wa yaskharun wa idza dzukkiru la yadhkurun. Makhraj dzal, hujung lidah menyentuh gigi atas bahagian hadapan. La yadhkurun. Wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun. Wa qalu
إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Sini tidak ada baris, hamzah wasal, ha mati. Macam mana nak baca? Maka kaedah ni adalah melihat huruf yang ketiga. Hamzah wasal huruf pertama, ha huruf mati, huruf yang kedua, shin yang ketiga. Huruf ketiga baris depan, maka hamzah wasal dibaca dengan baris depan. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai bacaan kita pada muka surat 446 sebagai ulangan dan perkongsian lah kepada kita dalam kita membaca Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ada juga di sana rujukan untuk kita dengar. Sampai kita belajar teori, kita semak dengan guru Al-Quran, kita juga di sana terdapat konsep pembelajarannya adalah dengan mendengar Al-Quran. Ini Nabi buat. Macam contoh, Nabi minta Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Abdullah bin Mas'ud kata, takkan aku baca Quran? Nabi nak dengar, takkan kau dengar aku baca? Sedangkan Quran itu turun pada kau. Nabi kata baca Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud pun baca surah An-Nisa. Itu antara hadis sahih yang boleh kita jumpa. Bagaimana mendengar Al-Quran juga adalah satu perkara yang dituntut, dan juga dari sudut pembelajaran Al-Quran juga ada sisi yang menuntut kepada kita sebagai bagaimana talaqi belajar Al-Quran itu ada sam'an tu ataupun sima'an, itu cara mendengar, ardan itu cara mempersembahkan bacaan pula. Kami kepada Allah SWT Maha Pengampun Mohon Maaf. Terima kasih banyak Ajar Farida Ali. Terima kasih kepada semua yang sama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahmah wa zakkitna wa nasina 'alimna wa jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.